dalam PDP PSV, iaitu pendekatan proses dan pendekatan produk. Nak tahu lebih lanjut? Let's go to the class. Pendekatan proses memberi penekanan kepada perjalanan murid menghasilkan karya seni seperti meneroka idea, membuat lakaran, mencuba bahan dan membuat refleksi. Di sini, guru menilai bagaimana murid berfikir dan berkarya dan bukan hanya pada hasil akhir semata-mata. Pendekatan produk macam mana? Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Baik. Baik semua, pendekatan produk itu adalah sesuatu yang Tamatnya sudah acuan tadi. La ilaha illallah. Tengok sini. Okey, jom kita start balik. Pendekatan produk, kekemasan, kreativiti serta penggunaan atau dengan erti kata lain, pendekatan produk ni ialah apabila seorang guru menilai hasil akhir karya yang dilaksanakan oleh murid. Jadi, berdasarkan apa? Berdasarkan ketiga-tiga elemen yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan dari sini juga, guru dapat melihat yang hasil karya yang dihasilkan oleh murid itu kemas atau tidak, lengkap atau tidak, elemen yang digunakan itu betul atau tidak, dan sebagainya. Got it? Tapi yang mana lagi penting Kalau fokus dekat produk je, nanti dia salah. Dia akan rasa dia tak pandai diri dengan kawan dia. Tapi kalau terlalu fokus dekat proses, nanti murid tak belajar kekemasan. Dia tak tahu apa yang dia belajar. Dia tak hargai hasil kerja dia. Mesti semua pening kan? Senang je. Dalam PDP seni visual, kita mesti menggabungkan kedua-dua pendekatan. Murid mahir berkarya, boleh hasilkan karya yang bermakna dan memahami kaedah serta tujuan seni. Faham? Jadi yang pertama adalah standard kandungan atau ringkasnya SK yang telah ditentukan dalam DSKP. Jadi guru ini wajib rujuk SK dulu sebelum merancang suatu aktiviti. Faham? Seterusnya adalah standard pembelajaran yang menekankan bagaimana murid ini belajar dan berkarya. Pada peringkat ini, murid melakar idea, memilih bahan dan warna serta menggunakan unsur seni seperti garisan dan bentuk. Fokus seterusnya adalah berpusatkan murid, iaitu sesi PDP yang memberi fokus kepada penlibatan aktif murid, bukan hanya penerangan guru. Dalam KSSR terkini, murid bukan sekadar mengikut arahan, tetapi terlibat secara langsung dalam pembelajaran, serta dapat membuat pilihan sendiri serta menyampaikan idea dan perasaan melalui karya seni. Guru pula hanya bertindak sebagai fasilitator. Jadi kesimpulannya, dengan adanya pembelajaran berpusatkan murid ini, sesi PDP akan bertambah efisien dan menyeronokkan. Seterusnya adalah standard prestasi. Tapi apa itu standard prestasi Okey, mari sini. Okey, standard prestasi ni merupakan cara guru menilai tahap penguasaan murid dalam pendidikan seni visual. Penilaian ini bukan hanya melihat hasil seni yang cantik, tapi juga mengambil kira kefahaman murid, cara murid menghasilkan karya serta usaha dan kreativiti murid. Jadi, situasi di atas merupakan video di mana murid itu dinilai oleh guru. Ya, itu dia. Okey, jadi semua dah faham? Sekarang sesi cikgu dah sampai ke penghujungnya. Sebelum tu, cikgu nak buat magic dulu. Jadi kamu semua kena alamak, kamu dah jumpa cikgu. Okey, tak apa. Jadi sebagai penutup, cikgu nak ucapkan terima kasih dan saya harap kamu ingat apa yang saya ajar. Jadi saya teruskan kepada cikgu yang seterusnya. Bye.
Tak betul-betul. Kali ni betul-betul bye. Assalamualaikum.